Bukan tak boleh tidur, mengotorkan masjid tak boleh. Tidur tak apa, nak tidur masjid boleh, tak masalah. Jangan mengotorkan masjid. Kata Abdullah bin Umar, aku pun tidur dalam masjid zaman Nabi. Tidur dalam masjid, ra'aitu fil manam. Tiba-tiba aku mimpi, kata dia. Ka'annal malakaini akhadhani. Tiba-tiba dalam mimpi aku ada dua malaikat mari pegang tangan aku. Fadhahaba ilan nar. Kedua-dua bawa aku tuju ke neraka. Dia mimpi tengok neraka. Sahabat Nabi ni, dia mimpi tengok neraka. Mimpi tengok neraka. Dia tengok neraka dalam keadaan macam mana? Dia pun menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku wahai Rasulullah, tiba-tiba aku tengok neraka itu seperti dilipat, seperti lipatan perigi. Aku tengok neraka ni lipatan dia macam ke telaga. Telaga orang Arab ni dia besar. Betul tak? Bawah terobong, masuk bawah kelak. Tengok masuk dalam. Dan ia mempunyai dua tanduk. Neraka ni ada dua tanduk. Di dalamnya ada beberapa orang yang aku kenal. Aku tengok dalam neraka tu ada orang. Dan aku kenal orang yang duduk dalam dia. Maka aku pun berkata, aku berlindung daripada Allah, daripada neraka. Kata Abdullah bin Umar, aku minta lindung Allah Ta'ala. Ya Allah, teruknya neraka ni. Aku minta lindung daripada neraka. Dahsyat neraka ni, teruk. Kemudian kami pun bertemu dengan malaikat yang lain. Lalu dia berkata kepadaku, jangan takut. Tiba-tiba hak malaikat jaga neraka tu kata kepada Abdullah bin Umar, jangan takut, mu jangan takut. Maka